Aku tunggu for 2 weeks. Then go dorang hantar pergi court. Then after that kita engage lawyer. Then my trial start lah. Sebelum tu, malam pertama di penjara India. Malam pertama di penjara India. Soalan ya tu. Penjara India memang sial lah orang kata. Apa yang berlaku? Tapi penjara tu macam mana? Di compare to Singapore macam mana? Pagi bila aku sampai malam pukul 10 aku tak berapa nampak get the clear view of the prison. So pagi tu we still need to report back no. Pasal diorang nak kena hantar pergi doktor for check up dalam prison. So bila aku dah pagi tu aku dah bangun, aku cakap biar betul sana aku kat prison. Kenapa? Masalah? Ada garden. One big garden, ada pond. Prison diorang. Aku duduk prison ke? Aku duduk hostel ni? Adakah mungkin ada orang dah settingkan kau punya? Mungkin. Tak, but the thing is that prison yang aku duduk is the biggest prison in South Asia lah. In South Asia. Tihar Central Jail in South Asia is the biggest prison. Pasal dia ada 10 prison dalam satu compound. In one big compound tu dia ada 10 prison. Bayangkan betapa besarnya tempat tu. Kau diletakkan dalam satu sel atau berkongsi dengan banduan lain? First, after that, dah sampai, dia dah buat medical check up ni, dia hantar aku pergi satu, we call it ward tau. Macam satu ward tu, ramai-ramai. Satu barrack tu, consume around 100 to 50 inmates tau. Ramai. Dia ada 4 barracks. Dia macam hostel gitulah. Macam dormitory lah. Tapi ramai-ramai suruh Yes, dah macam sardin lah kat dalam. So the first night memang tak boleh tidur. Kena tangkap. So diorang masa kau masuk tu diorang tak tanya. Diorang tanya, diorang kacau lah. Macam mana kira contoh? email kacau, diorang cakap you name what case. Kau kalau kena tangkap kau nak layan ke? Memang takkan layan. Takut sekarang go away lah, don't talk to me lah. You which country best saya? Fuck off lah, go away. Kau cakap macam gitu? Aku dah tak ada fikir ni lah pasal Fuck off lah, go away. Ni kelas set lawan orang juga ni barang ni. lah, kita dah tak, mindset memang dah tak ni. Kita fikir family kat Singapore. Lepas tu carry pula mood yang macam mesti kena gantung lagi. Orang datang dah macam ini, diorang kacau. Diorang tunjuk kepala aku semua. Siul lah. Pasal bagi diorang, kita foreigner is alien tu. Macam Singapore juga. Singapore sama kan. So kita tak boleh communicate dengan dia punya language. So dia buat macam itu. So one guy the name budak ni nama dia Pradip. Aku masih ingat lagi. He's a IT guy kerja as IT. Bini dia bunuh diri.